Hai semua, pernah tak bila anda nampak nombor besar anda jadi pening sekejap? Macam, mana satu lagi besar ni? Hari ni kita nak kupas cara paling senang nak banding dan susun nombor. Tak kisahlah besar mana pun nombor tu. Okey, jom kita terus mula dengan satu cabaran. Cuba tengok dua nombor ni, mana satu yang lagi besar. Tapi, soalan yang lagi penting, macam mana kita nak yakin 100% jawapan kita tu betul setiap kali? Anggap je ni macam satu puzzle. Dan hari ni kita akan bagi anda toolkit lengkap untuk selesaikan puzzle ni. Senang je. Jom kita mulakan dengan cabaran kita tadi. Jom kita tengok contoh dari dunia nyata. Data ni tunjukkan populasi kaum Iban kat Sarawak. Untuk permulaan, kita fokus pada dua daerah dulu, okey? Bintulu dan Sibu. Kalau kita tengok sekali imbas, nombor-nombor ni nampak lebih kurang sama, kan? Beza pun tak banyak. Jadi, dari mana kita nak mula bandingkan? Nah, jawapannya ada pada satu kaedah yang simple tapi sangat berkesan. Jadi, jom kita keluarkan alat pertama dari toolkit kita. Namanya, Carta Nilai Tempat. Jangan risau. Bunyinya macam susah tapi sebenarnya senang je. Jom kita tengok macam mana nak guna. Ada 3 langkah mudah je. Dan rahsia paling besar, mula banding dari kiri, bukan kanan. Ingat tu, dari kiri. Kenapa? Sebab digit paling kiri itulah yang pegang nilai paling besar. Itulah kuncinya. Contoh ni tunjuk dengan jelas sekali. Cuba tengok jadual tu. Untuk Bintulu, nombor kat tempat 10,000 tu ialah 7. Untuk Sibu pula, 6. Kat sinilah kita mula buat perbandingan. Jadi, inilah part yang best. Sebab 7 tu lagi besar dari 6. Kita tak payah tengok digit-digit lain dah. Terus dapat jawapan. Jimat masa kan? Dan teka-teki kita dah selesai. Populasi kaum Iban memang lebih besar di Bintulu. Kan senang bila kita tahu kat mana nak mula? Okey, settle satu. Jom kita up sikit level dia. Kali ni, macam mana kalau kita nak susun semua 4 nombor populasi tadi dari yang paling kecil sampai paling besar? Sebelum tu, kita kena faham dulu apa maksud tertib menaik. Senang je, ia maksudnya kita susun nombor dari paling kecil, makin lama makin besar. Macam kita naik tangga, dari anak tangga paling bawah ke atas. Okey, untuk susun banyak nombor, ada satu petua tambahan yang penting gila. First, kira dulu ada berapa digit setiap nombor tu. Mana-mana nombor yang digit dia paling sikit, confirm dialah yang paling kecil. Macam nombor untuk lawas tu, 1105, dia ada 4 digit je, yang lain semua ada 5. So, dia nombor 1. Jadi, kita letak nombor 4 digit tu kat depan sekali. Lepas tu, untuk nombor yang 5 digit tu, kita guna balik cara tadi, bandingkan digit pertama dia. 2, 6 dengan 7. Senang je kan? Terus dapat susunan yang betul. Okey, carta nilai tempat dah pro. Sekarang, jom kita tengok cabaran lain pula dan kita akan guna alat kedua dari toolkit kita. Yang ni lebih visual dan ada orang rasa cara ni lagi laju. Cabaran baru kita ni pasal peserta permainan tradisional. Dan kali ni, kita kena susun ikut tertib menurun. Maksudnya, dari yang paling besar ke yang paling kecil. Tertib menurun ni senang cerita terbalik dari yang tadi tu. Kalau tadi kita naik tangga, sekarang kita turun tangga. Mula dari nombor paling besar, turun ke nombor paling kecil. Alat kedua kita ni ialah garis nombor. Macam yang anda boleh nampak ni. Cara ni best sebab kita boleh nampak sendiri kedudukan nombor tu. Ingat je, makin ke kanan satu nombor tu, makin besarlah nilai dia. Dia macam peta nombor lah. Jadi, kalau nak susun ikut tertib menurun, kita cuma perlu baca nombor-nombor atas garis ni dari kanan ke kiri. Mula dari yang paling besar. Kan mudah? Tak payah pening-pening banding digit satu-satu. Jadi kita dah selesaikan semua puzzle kita. Dan sekarang, anda dah ada satu toolkit yang mantap untuk faham apa-apa nombor pun. 2 kaedah berbeza untuk situasi yang berbeza. Okey, jom kita imbas kembali 2 alat hebat dalam toolkit anda. Pertama, carta nilai tempat. Guna yang ni bila nombor tu nampak dekat-dekat dan anda nak jawapan yang tepat. Kedua, garis nombor. Guna yang ni bila anda nak nampak gambaran keseluruhan dengan cepat. Sebenarnya, apa yang kita belajar hari ini bukan setakat untuk jawab soalan matematik je tau. Ini kemahiran hidup. Bila anda scroll Shopee banding harga barang atau bila anda tengok data statistik dalam berita, anda sebenarnya tengah guna kemahiran ni. Jadi persoalannya sekarang, nombor apa kat sekeliling anda yang anda akan faham dengan lebih baik lepas ni?